كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول tiada daya pada meninggalkan apa yang ditegah, wala quwwata, dan tiada kekuatan pada mengerjakan apa yang disuruh illa billah, melainkan dengan bantuan Allah Al-Ali, Tuhan yang maha tinggi sifat sempurnanya, Al-Azim, Tuhan yang maha agung sifat sempurnanya. Seluruh ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa, hadirin dan juga hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, para tetamu Allah Ta'ala sekalian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat muttafaqun alaih, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Satu ketika aku diperlihatkan tentang penduduk ahli syurga, yakni dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika fara'aitu, aku melihat di dalam syurga itu aktsara ahliha al-fuqara, kebanyakan ahli syurga itu adalah daripada golongan mereka yang fakir.
golongan mereka yang miskin, golongan mereka yang susah. Itu yang paling banyak, aksar, ataupun kita sebut majority dalam syurga itu adalah daripada kalangan yang mereka sewaktu di dunia dahulu orang yang susah. Wa tala'tu fil nar, dan aku diperlihatkan tentang penduduk ahli neraka. Fara'aitu, dan aku melihat aktsara, yang ramai di dalam neraka itu ataupun majority di dalam neraka itu. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, adalah dari golongan perempuan. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah, satu ketika waktu Isra dan Mi'raj, yang mana suatu peristiwa yang menduga akal manusia, perjalanan roh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan bumi dan langit. Perjalanan bumi disebut Isra, perjalanan di langit disebut Mi'raj. Sewaktu Mi'raj itu Allah tunjukkan kepada Nabi tamsil, perumpamaan, kejadian-kejadian, gambaran-gambaran apa yang akan berlaku terhadap umatnya kelak, dengan sebab amal-amal yang tertentu. Termasuklah Nabi melihat di dalam syurga itu apabila ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suasana syurga, Nabi melihat bahawa dalam syurga itu nantinya yang akan ramai ialah al-fuqara, orang yang susah, orang yang miskin, berbanding golongan yang kaya. Maka ulama bahas kenapa ini yang berlaku. Kenapa tidak yang ramai itu yang kaya di dalam syurga, yang sedikit itu golongan yang susah. Tetapi yang ramai itu yang susah, yang sedikit dalam syurga itu yang senang, yang kaya raya. Maka kata ulama, yang miskin itu ujian Allah, yang kaya itu juga ujian Allah. Jangan kita nak faham tuan-tuan, bila miskin tanda Allah hina seseorang. Jangan nak faham kata bila kaya Allah muliakan seseorang, tidak. Tetapi kaya dan miskin itu dua-duanya ujian Allah. Namun kata ulama, dalam dua ujian yang Allah uji makhluk dan hamba-Nya itu yang bernama manusia, antara kaya dan miskin itu, kata ulama, yang miskin, yang diuji dengan susah, yang diuji dengan fakir, yang diuji dengan kemiskinan, lebih ramai yang berjaya menghadapi ujian kesusahan itu berbanding yang kaya, yang berjaya dengan ujian kekayaan yang ada kepada mereka.
yang miskin, yang susah, yang fakir, lebih ramai yang sabar dan reda berbanding yang kaya, yang senang, yang tahu erti syukur kepada Allah. Itu antara sebab kenapa yang ramai dalam syurga itu golongan yang susah berbanding yang kaya. Bukan tak ada golongan kaya, ada, tapi nak banding ramai orang yang susah itu lebih ramai dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan dan juga puan-puan, andai Allah takdir kita orang yang susah, biarlah kita lalui ujian kesusahan itu dengan sabar, akan lulus ujian kesusahan itu. Batu kata Nabi, in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila umatku diuji dengan kesusahan, kepayahan, kesulitan, termasuklah pada bab kemiskinan, sabar, umatku itu sabar atas ujian kesusahan itu, fakana khairan lah, maka ujian kesusahan itu bawa kebaikan untuknya, yakni akhirat kelak. Wa in asabathu sarra, dan umatku apabila diuji dengan kesenangan, kemewahan, syakara, dia syukur atas nikmat senang dan kaya itu, dia syukur atas nikmat kemewahan itu, syakara fakana khairan lah, maka ujian kesenangan kemewahan itu juga baik untuk umatku. Sebab itu tuan-tuan, ujian susah, miskin, payah didatangkan sabar dan reda, dan ujian kesenangan kemewahan didatangkan dengan syukur kepada Allah. Sekiranya Allah uji kita kedua-dua perkara itu, namun antara ujian susah dan kaya, lebih ramai yang berjaya melalui ujian kesusahan itu berbanding yang berjaya melalui ujian kesenangan dan kekayaan. Yang berjaya menjalani ujian susah, miskin itu lebih ramai berjaya berbanding yang berjaya menghadapi ujian kekayaan. Sebab itu tuan-tuan, muslimin mukminin, Allah takdirkan yang demikian itu terhadap penduduk ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai kekayaan jadi fitnah dalam hidup kita. Nabi pernah sebut, aku tidak takut umatku menjadi susah. Mal faqru akhsha alaikum, kata Nabi. Bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan, bukanlah kesusahan yang aku takut menimpa kamu, wahai umatku. Walakin khasyitu an tubsata alaikum dunya, yang paling aku takut ialah apabila dunia itu dibentangkan di hadapan kamu. Hak itu yang paling aku takut. Sekiranya dunia itu dibentangkan di hadapan kamu, kamu akan binasa, sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu, yang sebelum daripada kamu. Kalau dibentang dunia, kemewahan, kekayaan, kamu akan binasa sebagaimana binasa umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Umat-umat yang terdahulu binasa kerana harta,
Umat-umat terdahulu binasa mereka kenapa? Kerana kekayaan dan kemewahan. Mereka lupa erti syukur pada Allah. Lepas tu Nabi kata, aku tak takut umatku susah. Ya, ada yang gagal dengan susah, dan kita pun tak mau susah. Namun umatku lebih ramai berjaya menghadapi ujian kesusahan itu berbanding ujian kekayaan, walaupun ramai yang berkaya dan senang. Bagi tuan-tuan, apapun ujian Allah dalam hidup kita, senang, syakara, syukurlah pada Allah. Kalau susah, sabar, sabarlah atas ujian Allah. Susah dan kaya bukan lagi penentu nak jadi apa kita di akhirat. Kalau susah kaya itu penentu nak jadi apa di akhirat, seronoklah orang kaya. Dah dunia kaya senang lenang, akhirat juga senang sebab mereka Allah dah bagi dah senang tu di dunia. Kita salah. Dan yang susah pula dah susah dah di dunia. Duk faham akhirat pun dia akan susah dah. Tetapi senang dan susah itu, kaya dan miskin itu tak lebih dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih tengok ramai di dalam syurga. Yang susah berbanding yang kaya. Tapi bila Nabi diperlihatkan suasana dalam neraka, yang ramai pula ialah golongan perempuan. Maklum, orang perempuan ramai. Agak-agak pasal ramai muslimin mukminin yang berbahagia. Sahabat perempuan ada bertanya Nabi, kenapa kami ramai dalam neraka kelak berbanding lelaki? Nabi jawab, la tu juga tukthirna al-la'b wa takfurna al-ashir. Sebelum Nabi nak sebut kata ramai perempuan berbanding lelaki dalam neraka, Nabi kata, ya ma'syaran nisa, wahai golongan perempuan, tasaddaqna, banyakkanlah sedekah dan perbanyakkan istighfar kepada Allah. Dua benda Nabi pesan, wahai perempuan, banyakkan sedekah dan banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ramainya kamu di dalam neraka. Bila ditanya kenapa ya Rasulullah ramainya kami golongan perempuan dalam neraka, tanya seorang perempuan, jawab baginda Nabi SAW, tukthirna al-la'b, banyak cakap. Orang kata cakap laknat, dia cakap apa? Cakap lepas. Mulut tak ada insurans. Bukan hak di sini lah, bukan hak ada di Masjid Nurul Ihsan ni lah, tak terlibat sikit pun. Tempat-tempat lain lah. Cakap bawa bab fitnah, cakap hak benda tak elok lah, bab buka aib, namam, duk laga-laga dua yang bersaudara, duk cakap ni bagi hamba dikira makan minum tiap hari lah orang kata, bahasa lagu tu hadap dia lah orang kata. Tak mau mulut hanya baca Fatihah, tak mau mulut
yang duk ambil qunut subuh pagi ni. Tak mau mulut tuan-tuan dan puan-puan yang duk zikir pagi ni, yang duk aminkan doa pagi ni, tiba-tiba mulut yang sama juga duk cakap bagi hamdul la'nat, kita tak mau. Kadang-kadang mulut dua tak apa, satu untuk benar-benar wirid Quran, satu lagi pada sana gagah juga. Ni tak ada, kita mulut satu tu je. Malulah tuan-tuan dan puan-puan kalau mulut yang sama. Hak itulah kita guna zikir, hak tu juga kita guna untuk sumpah serana. Orang yang mengaji dia nampak bab-bab ni. Hak tak mengaji pun tak terpisah. Dia kata mulut tak ada insurans. Itu yang pertama. Tuksir dan la', golongan perempuan itu banyak cakap la'nat, banyak cakap makian. Semua apa pun tuan-tuan, dia yang kena. Orang lain semua tak kena. Bukan orang sini, kata perempuan tu. Dari sini alhamdulillah terpelihara lisan mereka. Kalau aku belum betul ya saya kata betul ya, terpelihara lah, mudah-mudahan di sini. Amin. Wa takfurna al-'ashya, yang kedua, kenapa perempuan lebih ramai dalam neraka? Kata Nabi, mereka merendah-rendahkan kedudukan suami. Pandang Pak Long tu sekupang luar ya. Mentang-mentang lah reta dia banyak berbanding reta lelaki. Mentang-mentang lah dia nampak keturunan dia lebih sikit daripada keturunan lelaki dia. Mentang-mentang dia rasa kedudukan di luar sana tu, jawatan, pangkat jauh. Pak Alung 3 penjuru, tinggal lelaki dia. Jauh semua tu dekat-dekat 5 relung. Pak Relung 3 penjuru, serelung ada 4 penjuru. Kalau Pak Relung 3 penjuru tu sikit lagi nak sampai 5 relung. Dia tinggal pangkat suami dia, maknanya dia lebih berjawatan. Tuan-tuan yang ada reda banyak mana pun, yang duk rasa keturunan keluar kok mana pun boleh betul ke apa kata-kata. Yang kerja apa pun, yang level mana pun, kayangan, level langit ke berapa pun, di dalam bab rumah tangga, suamilah segala-galanya. Selagi mana suami tak suruh perkara maksiat. Tapi kalau suami suruh perkara maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Waktu itu kita tak wajib taat, maklum. Tapi selagi mana perintah dia tak melanggar hukum syarak, dialah ketua dalam rumah. Ni kadang-kadang bila mana dia di luar bagian-bagian, dia balik di rumah pun dia nak arah lebih kurang sama juga macam dia duk arah di luar. Tuhan dan juga kau jangan rendah kedudukan suami. Cakap lebih kurang dia dengan lelaki ni. Lagi 2 patah, dia 200 patah. Boleh tahan juga kata-kata. Ni insurans pun kalah. Insurans pun tak mau cover. Bukan kata tak ada insurans, insurans pun tak mau cover. Apa yang dia tak jawab perkataan suami dia, dia jawab semua. Gaya Pak Long tu nak buka mulut, dia buh dah. Pak Long lagi di sana lah ada yang dia Pak Long tu. Apa yang dia tak kenal daripada penghinaan isteri kepada dia. Bukan isteri sini lah, tempat lain. Macam tak salah juga lah. Bab mulut tu, ini pun tempat lain. Sini alhamdulillah. Tuan-tuan, rumah tangga lubuk syurga puan-puan sekalian.
ulang rumah tangga tu lubuk syurga, lubuk pahala maknanya. Jagalah elok tu rumah tangga masing-masing. Nampak je rumah kita tak boleh mana sabar sekitar aku je yang ada pun. Tapi itulah sebab seorang suami atau seorang isteri itu dipermudahkan jalan ke syurga sekiranya masing-masing jalankan tanggungjawab masing-masing dengan baik. Suami laksana tanggungjawab suami, isteri laksana tanggungjawab isteri. InsyaAllah itulah punca utama saya, tuan-tuan dan puan-puan, duduk nampak pintu syurga. Tapi kalau suami duduk makan yang mata tiap hari, makan yang mata, orang kata apa? Mentelan ke apa? Buh lah ya apa pun. Sedia terasa. Dia tengok isteri orang lain sembang dengan lelaki dia, nampak elok, ya aku tak ada jumpa ayat tu. Tengok nada isteri lain duk sembang dengan lelaki dia apa, aku tak ada nada tawa-tawa tu. Kalau bini aku sembang lagu bini hang sembang dengan hang, dia kata kat kawan dia, kiamat lusa. Kiamat tu lusa. Kan kiamat besok lusa kiamat. Maknanya memang ajaib lah dia kata. Kalau bini aku boleh sembang, boleh layan, boleh ra'i aku macam isteri hang, ra'i hang, dia kata kat kawan baik dia, lusa kiamat. Tapi tak jumpa lagu tu, dia kata kat kawan dia, buat bini hang aku mana? Tak apalah, takat tu sudah. Ceritanya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddi kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Takat tu sudah pasal bini aku ni. Jangan kita rasa. Kalau suami terasa, saya nak labaklah, bukan kata bab syurga lah, bukan kata ramai yang penghuni neraka kerana itu, tetapi nak siap lah, abang siap-siap lah. 3 golongan yang Allah tak angkat sembahyang mereka. Maksud tak angkat, Allah tak terima sembahyang mereka walaupun 1 jengkai dari bubul-bubul kepala. 3 golongan. Salah satunya perempuan yang durhaka kepada suami, tak naik sembahyang dia, maksudnya tak diterima oleh Allah walaupun qadar 1 jengkal daripada kepala isteri itu. Sehinggalah sembahyang tak sah kan? Sembahyang sah, cukup rukun 13, cukup syarat sah, sembahyang sah, tapi tidak diangkat, yang tidak diterima. Sehingga gila maklum, sehingga suami mereka reda kembali kepada mereka walaupun isteri itu ada segala-galanya. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah, ini gambaran apa yang Nabi tengok sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu peringatan untuk kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sebarang musibah dan mudarat di dunia, ujian-ujian yang tak mampu kita jumpa dan kita hadap. Tapi ingatlah, Allah uji kita susah ke kaya ke, Allah tahu ujian itu kita mampu jumpa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. 2 ayat yang berbeza tapi makna yang sama. Allah tak uji seseorang melainkan kadar kemampuan apa yang dia mampu terima. Kita rasa kita tak mampu hadap, terimalah ujian Allah. Allah kata, kamu mampu, sebab tu aku uji kamu, dan janji aku tidak akan uji kamu apa yang di luar kemampuan. Jadi ini maknanya bila itu kan janji Allah,
maknanya yang kita terima ni apa dia? Kita mampu hadap. Cuma kalau senang, datangkan syukur dengan ujian kesenangan itu. Kalau susah, miskin, payah, musibah, datangkan sabar dengan ujian itu sekiranya berlaku dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, asalnya pada itu dulu pertemuan kita pada ketiga dan kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kelangsungan istiqamah amal-amal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ujian, kita lagi dan lagi akan diuji. Tapi yakinlah ujian itu sesuai dengan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.